Okay guys, assalamualaikum semua. Today the vlog paling random. Tiba ni sekarang kat KTM Gemas, vlog last minute. Ni sekarang kita nak pergi ke Dabung. Sekarang pukul 9.10. Trainnya pukul berapa? Pukul 1. Ya Allah, pisangnya nak tunggu. Ni lah KTM. Paling tinggi gini. Oh, macam mana nak tunggu ni, dah mengantuk dah ni. Okay, nanti kita tunjuklah keadaan train tu. Ngantuk. Okay guys, sekarang kita dah dekat Dabung dengan hujan renyai pada pukul 9.53 pagi. Kita boleh tengok pemandangan sikit Dabung macam mana. Tu ada sekolah kat depan mana. Sekarang tak tahu mana kita sewa mungkin kena cross je lagi kat sini. Nanti tengok kita boleh buat apa kat sini. Tapi esok kita akan ada benda nak buat. Vlog yang random ni agak tiba-tiba sikit. Tiba-tiba last minute dia orang ajak, nak pergi tak Fazan? Family ajak kan. Tiba-tiba cakap boleh. Boleh, kita join je. Oh, ni kau tak gambar smart juga. Myvi. Tak, stesen minyak dia jauh tak? Oh. Dia tak ada stesen minyak, pakai pump. So, mana tu nampak tu, kena isi lah. Masa macam sate ya. Nadai. Ya tetap. Aduh. Alah. Bruh. Dia tinggalkan aku. Ini sungai. Oh, sungai. Miau. 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 Meh. Nak makanan lah. Sorry lah, ada kamera je. Tadi dah. Pula kan? Ke depan ke belakang? Pula je lah. Oi. Ui, selamat lah. Start. Lepas itu
Kita masuk tu kan? Habis. Terima kasih. Ada lagi. Okey, insya-Allah. Tang dia opak. Tak gambar apa, Mat? Ya. Angkatkan gambar. Gambar kat. Balang kita ambil gambar cerita tu tengah Eh, jalan-jalan. risau lah kau je kata kau ni. Lemak. Tinggi lah. Ambil gambar sini. Oh, lemak. Nampak Maya. Di situ boleh-boleh. Tu abang ni tanya tu. Abang ni nak pergi mana? Oh, kita nak buat para tak normal kat sini. Tak ada lah. Tak berani lah. Dah sekarang dah pukul 5.51. Awal lagi sebenarnya. Boleh nak masuk. Apa lah abang yang Okey, nasib baik kita tak masuk. Sebab tempat pukul 6 dia dah off dah lampu. Oh ya, esok kita datang. apa abang macam mana pun. Telur bungkus. Ni pun bihun udang, kuih udang. Ni apa? Pak Kapau. Pak Kapau. Apa makan Thai eh? Tak rakam pun tak function lah. Tak nampak pun jalan. Tak, masa tak nampak apa. Tak nak record pun. Tak ada flash ke? Tak ada. Tak, kalau nak flash pun flash dalam kereta je. Nampak abang balik. Nak muka abang lagi. Ikut akak. Tak nampak. Sini nampak juga. Lepas tu nak flying fox dengan ada apa tu drone tu je agak nak. Hiking dengan ada drone. Flying fox dengan drone juga. Okay guys, dah macam YouTuber. Okay guys, so hari ni saja vlog yang agak tak memuaskan sebab asyik hujan ni. Nak jalan apa hujan-hujan ni. Nak naik flying fox tak dapat, nak naik ATV tak dapat. Hiking esok harap-harap tak hujan. And go ikan pun tak dapat pergi sebab hujan tadi. Lagipun sampai tadi dah lambat. And nak jalan-jalan kat malam-malam kat sini dah rasa macam jalan kat tempat kota mati tau. Macam kat dalam Silent Hill. Siapa yang tahu game Silent Hill tu tahulah. So okay, we will wait for the next day. Harap tak hujan lah. Okay, bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until